Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib mano na limang perkara. Yang pun mati urang Islam yang kon mati syahid. Yang kedua hiyat, keleh nifah, kepe wiladah, limang janabah. Perle mano na dua perkara. Yang pun niat. Nawaitu raf'al hadasil akhbari an jami'il badani faradhal lillahi ta'ala. Artiji, sahaja lung rafa' hadah yang raya atas sekalian badan lung, perlihatih lung karena Allah Ta'ala. Yang kedua, ta perata ia niba anggota yang lahi. Syarat sembahyang na 8 perkara. Yang pun urung Islam, yang kedua balik dan berakal, keleh terhati, keput suci niba hadah ubud dan hadah raya. Yang kelimang suci badan, pakaian dan tempat. Keenam tatuk aurat. Ketujuh terhadap kiblat. Ke-8 tatupu wa perle dan sunat. Selanjutnya, perle semayang na leh perkara. Yang pun Islam, yang kedua mengakai, keleh balik. Batu ia sembahyang na 5 perkara. Yang pun itu biat, salah sabuh nibak 2 jalan. Yang kedua tamat kubul atau zubur dengan tapa atau perut bandum anu jaro. Yang kelih tepeh kulit urinong dengan uragam dengan hana melapi. Kepek gadah akai dengan sebab mabuk atau hitam. Kelimang tengut yang hana tetap nibat tadua. Batu dalam sembahyang na 13 perkara. Yang pun tamu tutu dengan tak saja dalam sembahyang. Yang kedua tak langkah leboh langkah dengan menturut-turut. Kelih tapajuh atau tajib dalam sembahyang. Keput tapubut rukun kauli dan fi'li. Kelimang hana taniat. Keenam rut najis atas badan, ija dan atas tempat sembahyang. Ketujuh tak buka aurat. Ke-8 tak pulikut kiblat. Ke-10 tak putuh niat. Ke-10 gadah ia sembahyang. Ke-11 murtad. Hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.